Tanya kepada tuan-puan yang dah pun mengambil langkah bijak, mulakan simpanan emas pertama bersama Public Gold. Sekarang, tuan-puan adalah sebahagian daripada 2.2 juta penyimpan emas Public Gold di seluruh dunia. Jadi, apa yang perlu tuan-puan tahu selepas mulakan simpanan ni? Pertama, tuan-puan boleh tambah simpanan bila-bila masa. Top up je melalui akaun Gap untuk tambah gram emas. Boleh konsisten simpan setiap bulan, malah setiap hari pun boleh. Yang kedua, boleh ada pilihan untuk keluarkan emas fizikal. Setiap gram yang disimpan dalam Gap ni boleh ditukar kepada emas fizikal, sama ada gold bar atau dinar ataupun barang kemas. Tips saya, mulakan dengan item yang kecil seperti 1 dinar ataupun 5 gram dulu. Nanti bila tuan-puan dah rasa seronok pegang emas, akan lebih semangat kumpul emas yang lebih banyak. Tuan-puan jangan risau dengan harga emas yang naik turun, sebab naik turun harga dalam jangka pendek iaitu 1 ke 2 tahun adalah normal sahaja. Tapi emas ni adalah simpanan jangka panjang iaitu lebih dari 2 tahun. Dalam tempoh panjang, harga emas ni terbukti meningkat. Malah tahun 2025 menunjukkan emas meningkat sebanyak 50%. Soalannya, berapa banyak gram emas yang kita dah berjaya kumpul? Jadi konsisten sahaja untuk kita simpan emas. Yang keempat, tetapkan target untuk simpanan. Contohnya, nak kahwinkan anak, kumpullah 100 gram sebagai dana perkahwinan. Dan bila kita ada matlamat yang jelas, kita lebih konsisten menyimpan dan lebih mudah untuk capai target simpanan. Yang kelima, ilmu adalah kunci kejayaan dalam simpanan emas. Hadiri seminar emas percuma dan boleh baca buku-buku mentor saya iaitu Tuan Muhammad Zulkifli mengenai buku wang emas dan misi bebas hutang. Ingat, bukan emas semata-mata yang buatkan kita kaya, tapi ilmu tentang emas. Untuk tuan-puan yang belum lagi mulakan simpanan emas, boleh mula buat simpanan emas tahun 2026 ni. Untuk mulakan simpanan, boleh isi borang sign up di bawah dan Diana akan guide step by step. Bagi lebih banyak lagi info emas dan kewangan, boleh follow Diana rapat-rapat. Semoga bermanfaat.